Kanda follow lah saya. Saya pandai backflip. Sebab tu saya suka tengok awak. Manis senyuman awak. Kan? Manis kan? Manis kan? Kanda bila nak mari Kota Baru? Saya selalulah pergi Kota Baru. Korang baru je tak pernah datang ni hidup saya. Kanda tak pergi tengok Beyond? Tak pergi. Diorang pergi jauh sikit kan dah tak selesa. Habis tu buka baju pun selesa. Kak? Bila macam ni tak selesa, kalau buka baju selesa. Kak? Ubai komen tu. Ni orang duk invite saya pun ada nampak. Jangan duk invite. Apa dah? Rizky. Lawan Soleh. Abang petinju ya? Siapa abang awak? Ya? Siapa abang kau? Siapa? Siapa abang? Santai sang, nak kancing sampai. Kancing. Dah lah tiru misal aku. Tak ada idea. Mana kancing sampai? Asal nak buat misal-misal macam aku Ngana apa? Ngana harga jadi bawa ke atas ni, ngana apa? Ngana kancing sampai. Alah, orang tanya nak bayar ngana kancing bagi kita. Orang nak kita tak tahu ngana. Mentang-mentang aku misal ikut Kita banting ngana mati Siapa ngana? Suka tiru-tiru. Upin Ipin satu ni. Sinetron. Upin Ipin. Sinetron. Upin Ipin dah tinggi-tinggi. Sinetron bawang putih bawang merah. Biji-biji satu ni. Nada cerita. Siapa ngana? Ya. Apa? Mari. Kalau skor jam mari. Squad jam bocah punya punishment. Ngana pe kumis tu yang bocah tu. Kumi bocah. Ngana pe gigi dia ngana tu. Muka kemik. Tiru. Tak ada idea tu nak ada kumis macam saya korang. Ngana pe kumis tu yang tersimetris. Tiru. Orang nak kumis tak ada kumis. Okey, kalau kalah ngapain? Kalah ngapain? Aku enggak tahu kau mau kalah ngapain. Enggak tahu, invite orang, betul enggak tahu. Ya udah, kalah ini aja push up. Okey, cakap elok-elok tak faham. Cakap slow tak faham. Udah. Yang kalah push up. Gigi tak ada gigi. Bang Puki satu ni ngana enteng kita setan kuda cuki ngana ini. Ya, okey, slow. Ngana pergi ngana pakai behel, kau ngana ambisi sekali Ya, okey, enggak faham. Okey, slow. Kita kasih kau ngana rasa batul Ini bang, cerita jujur bang. Aku mau nanya sedikit, bisa enggak? Apa? Itu muka temanmu kecak gini kah? Ramping kali ya? Ya. Okey, ayo. Kalau ngapain? Kok push up? Push up tu bocah. Perempuan aja yang push up. Ini lakinya Mana ini mangkali SC kau tidak mau push up ni. Punishment bocah. Kau mau punishment apa? Punishment yang tough. Yang kalah Yang kalah lubang hidung dimasukin gagang pintu. Lubang hidung dimasukin ganggang itu apa? Pintu ini pintu. Ini. Baharung. Maksudnya lubang hidung. Aku punya pintu tombolnya besar gini, nak masuk kayak mana? Ada urusan jadi apa? Kasih masuk kau. Okey. Okey, kalau kamu kalah, kamu ambil hanger tu hanger. Hanger? Apa itu hanger? Hanger. Alah, bocah. Orang tua. Ini hanger. Ni hanger. Orang ni hanger ni hanger. Hanger, bukan hanger. Hanger.
Angin Memang. bapak kau. Hingga bapak kau juga. Hangir, dia nama tu Hangir. Angin. Biar kau sebut hangin. Hangir, bukan hingga. Bahasa Inggeris ke apa Ya. kau? Hangir. Ya, ambil bahasa Inggeris kau hangir. Hangir. Tapi biji-biji dengan tu. Mari guys. Okay, kayak gini Hangir kalau ngapain? kamu Hangir si ngapain? Hangir. hangir kayak gini, aku akan lakonan kayaknya aku mancing ya. Aku mancing, aku duduk mancing, hengar ni, hangir ni. Lok kamu masuk dah. Wedoh, betul. Lama ke tinggi. Kalau aku mancingnya zuk macam gitu, kamunya gitu ya. 10 kali. Okey. Gas. Ayo. Gas. Wih, semua tap-tap 3 kali Walaupun dong tap-tap sebelah boleh rame. Walaupun dong sebelah rame tapi torang jangan kalah kompak geng dong di sebelah. Semua fokus 3 kali tap-tap layar. Kompak Pokoknya tu apapun yang jangan terjadi kompak. semua tap-tap layar, fokus tap-tap. Ya, kan? InsyaAllah mudah-mudahan tu menang. Semua kompak 1, 2 dan 3. Let's go everybody. Tepuk mesin pula korang. Duk kompak-kompak tu masuk korang. Jangan lupa top up. Korang tetek skrin. Kita hari ni saya akan buat kelas memancing. Saya akan tangkap ikan flower horn. Nampak tu? Ikan flower horn, ikan tongkol. Tap guys. Kali 3 ada. Kali 3. Kau boleh request ikan apa kau nak lagi. Saya akan tangkap ikan keli. Kampung 2,000 teman-teman. Ayo, bang, double point. Kali 3 guys. Jantung kalah. Wih 2,000, 3,000 setang ni bayar ni. Weh bang jangan tahu terlalu keras lah bang Ayo kau, kita akan Kali tiga. Weh kita begitu ada ni. Salah lawan cok. Ayo korang. Ikan puyuh, korang nak ikan puyuh ke ikan bawal? Ikan puyuh dengan anak tu. Ayo, sekejap lagi kita tangkap ikan puyuh from Indonesia puyuhnya. Okay? Mau ada ikan puyuh. Kita akan makan ikan puyuh. Tap-tap guys, pasti ada keajaiban teman-teman. Semua kompak 3 kali tap-tap layar. Pasti ada keajaiban. Semua pasti kompak. Dia cakap top up. Jangan. Dia cakap top up. Top up. Okay? Ikan keli Yo, kita lah. memang ada yang tap-tap. Tapi kalau ada yang koin juga, ada yang punya koin akan pun bisa dikit poin. Kalau ada yang... Abang tu baru lepas kena tijak ke asal kemik sangat dagu dia tu? Saya tak tahu. Kau janganlah. Ikan hampir. Abang. 8 mawar guys. 8 mawar teman-teman. 8 mawar teman-teman. Mawar 8. Satu orang satu mawar. Kau kali 3 kau. Sekejap lagi kau. Tak tu ni kali 3. Saya tak pandai ni main kali-kali lagi. Ikan pari kau. Anak ikan dengan anak tu. Ikan nila dengan itu tu. Guys, kali 3 guys. Kali 3. Apa ni? Kau pergi kelas membaca ke tidak ni? Kali 3 teman-teman. Mudah-mudahan ada ya Allah. Kali 3 teman-teman. Kau kali 3. Abang handsome. Abang. Terima kasih bang. Murah rezeki abang sejujur-jujurnya abang. Abang, Republic. Ya Allah. Patutlah cerita aku. Abang ni pikiran sampai ya Allahu Akbar. Wih, Tadi bang. Saya baru lepas bangun tidur. Saya bermimpi yang mana saya kena live hari ni. Rupanya Allah nak hadirkan orang-orang yang baik untuk tahun baru Islam ni. Ya Allah. Rupanya mimpi yang saya dapat daripada tidur tadi betul. Allah hadirkan orang-orang yang baik rupanya dalam hidup saya. Iaitu Abang Republic Besut. Maksudnya Republic Besut. Abang Handsome. Akak Lindra Riz. Semua benda yang bagi. Masya Allah. Saya betul-betul tengah sedih ni. Saya betul bila tengah sedih ni. Saya memang berminat untuk memancing. Tolonglah korang bagi saya menang untuk mancing. Akbar. Kakak Mika, terima kasih. Abang Republic, abang-abang, kakak-kakak yang bagi rezeki kat saya. Kau kecut kepala kau. Kena api aku tadi. Api dragon. Kecut kepala kau. Anak Terima kasih, kepala yang kecut dengan itu tu. Engkau pun cakap kecut pun mulut bentuk love, tahu tak? Tak ada urusan. Kita pergi mulut tu kena pakai apa? Mulut bentuk love. Kau nak apa? Kau nak try aku? Yang mana tu? Kau kerja nak try aku je. Dia cakap, buat bentuk love. Kau nak try cakap lah. Buat bentuk love pula mulut. Biasa tu dah bro. Jangan nak try cakap nak try. Dia buat bentuk love lah. Buat cara halus pula lu. Alah Ele, tampar bibi. Mana tu? Langkang anak tu.
Buat bibir bentuk le pula. Niat tergoda. Magkapa? May kita pe bibit ko na. Magkapa mo siya sampai. Dia cakap Kelantan lah. Buat gapo? Orang Kelantan ke? Bang orang Kelantan ke? Buat gapo? Batang basenga bro. Buat gapo? Otak baflek. Kepala kalepa. Kepala terkepak. Dia nak cium kau tu kena. Saya nak cakap, saya sejak memisai ni memang suka try. Kakak-kakak nama terima kasih kakak-kakak abang-abang, kakak Mika, abang Besut, abang Handsome, akak Lindra, Ri, semua benda kakak-kakak. Jangan lari. Dah lama tak berbattle macam ni. Wah. Dia belah macam tu je korang. Takkan belah macam tu. Bagilah abang mancing dulu. Abang ni memang nak pergi memancing je ni. Boleh lah bagi Chan lah. Apa? Apa kau? Apa ngana? Apa? Henge ka. Sabar, sebentar. Belum lagi, belum punishment lagi. Henge. Ini aku dah kerja ini. Sabar. Ya, ayo buat demo dulu. Okey, ayo. Henge mau pakai apa ni henge ni? Bentar, sabar. Kamunya dari bawah. Okey, dari bawah. Bawa phone ya. Yo. Bawa phone. Bentar. Yo, sabar biji-biji. Biji kau. Sabar, bentar, sabar. Okey guys. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, akunya Mas Joko. Jokonya dari Surabaya, Sungai Buloh, Sentul, itu Batu Cave. Ini ya, aku mau buat tutorial untuk tangkap ikan keli. Lama sampai. Sabar bentar. Ikan keli ni ku import. Nanti kena angkat kat sana saja kau kena lama sampai. Sabar, ikan keli, sabar. Duduk, ikan duduk. Ikan duduk. Kenapa ikan dia kena hangi dah. Ayo. Okey guys, hari ni aku akan buat tutorial mancing. Yang mana ikan import daripada Indonesia. Sudah, kenapa lama sampai. Ya, bentar ikan keli, sabar. Ya, ayo nak mancing ni. Ayo. Zup. Ayo, ikan keli. Ya, ikan sinetron. Ya, ikan sinetron. Ini. Oh, enggak mau ikan ini. Ikan ni buruk. Ya, ikan lain. Ayo, aku enggak mau ikan tadi. Jelek kali. Okey. Wih, ikan apa ini? Ikan seke ini dia nama ikan seke. Ikan seke, enggak mau, busuk kali. Enggak mau ikan ini. Kenapa lagu sampai biji-biji satu ni? Aku mau ikan kembung. Ya, ikan kembung. 1, 2, 3, zup. Ikan kembung. Wih, kembungnya. Dapat bodoh lah dia. Ya. Aku suka ikan kembung. Ya. Bagus. Udah. Bagus. Ya, itu konsep nelayan, okey? Saya adalah seorang nelayan. Makasih banyak ya. Ya, terima kasih ya. Bergurau aja, bercanda aja ya. Lancar Salam rezeki kenal, bang. Ya, salam kenal, bergurau aja ya. Ya, aku juga paham bang. Tapi jujur, mau nanya sikit bisa nggak? Apa tu bang? Macam mana abang boleh terfikir nak buat rambut macam tu? Petak daripada atas lah. Mana biji-biji tu? Biji-biji tu apa? Abang tahu lato-lato? Lalu tahu ni bawah. Ada tiangnya dan ada bolanya dua. Kotak, begitu tu. Sekali lagi, enggak faham. Yang kotak sekali lagi. Dah terjadi dah bang. Ya dah, makasih banyak bang. Bye-bye. Sekali lagi, bisa enggak? Kotak. Orang timur itu, enggak apa-apa lah. Tak ada lah. Saya nak kemas bilik ni bro. Abang-abang, kakak-kakak yang bagi rezeki, saya jarang tau fikir-fikir macam ni. Akak Abang Republic of Besut, Akak Leandra Dris, Ikin A, semua benda terima kasih sangat-sangat. Semoga murah rezeki, selalu dipanjang umur, sihat tubuh badan, berjaya dunia dan akhirat. Okay bang terima kasih sangat-sangat. Saya sangat appreciate Lee. You know, I never get this orang panggil diamond like this. Okay, thank you very much. Okay, I hope you all very good, very nice. Okay, all the time. Oh, hi. Hi. Hi, where are you from? I'm from city of Handsome. Oh, okay. You want a match?
Kakanda. Yes, I'm a Mesh. Where you from? Indonesia. You from What? Indonesia too? No, I'm not from Indonesia. Also? But I have met Indonesia sedikit. Max Indonesia sedikit. Oh, and then? Karena aku bisa ngomong Indonesia tapi sedikit. Okay, mix sama apa kak? Apa itu Indonesia tempatnya di mana itu? Aduh, Batu Cave. Aku nggak tahu itu di mana. Di Sulawesi. Oh, Sulawesi. Ya, di sana. Ya. Oke, kali 3 guys. Nama kamu siapa? Floren. Loren. Dah terkenal. Oh my god, thank you so much ya Floren. Siapa yang bagi tu? Kakak, awak. Ni kan. Apa itu awak? Itu apa awak? Girlfriend saya kau Kakanda, what is that? What is that? Singa. Oh, singa. It's a lion. Yeah. Oh, My girlfriend give me my girlfriend. Oh, your girlfriend. Oh, hi. My girlfriend. Yeah, my girlfriend number one. Oh, number 1. Wow, it's Because my great. girlfriend number one say to me, if you want to happy, you must get another girlfriend. Okay. You want? No, I don't want. Mana? Oke, tap layar guys. Sumpah kakaknya kenceng banget guys, tap layar guys. Tap layar kalian. 10.000 guys. Kakaknya, oh my god, everyone 8 orang marah guys. Guys, 8 orang marah guys, 8 orang marah dulu guys, isi guys. Isi. Kang, sini jujur sebab yang orang sebelah tak nak aku. Dan lagi thank you guys, 6 lagi guys, 6 orang lagi guys. Thank you Kak Bro, Keren, Raki, Syadera, Ikis. Guys, 8 mawar guys, everyone let's go. 8 roses. Okay, 5 roses guys. 5 roses, everyone let's go. Kapio, thank you. Guys, 5 mawar guys. 4 lagi, 4. Aldo. Mawar, do. Mami makasih, 2 lagi guys. 2 lagi. One more. Aku tak minat. Tak dengar lah kan dah cakap. Okay, saya beritahu korang. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pukul 8.25 ni adalah malam yang mana saya nak mengisytiharkan Cat Si Queen adalah my girlfriend. Sebab apa? Dia banyak duit. Okay, cerita jujur sekarang saya jadi perempuan ada duit. Sebab apa? Saya takut tiba-tiba saya dah tak laku ke apa benda. At least perempuan tu ada duit. At least Cat Si Queen, alang-alang awak dah bagi gift semua benda. Kita automatic couple lah. Kita automatic terima kasih. Guys, kali 3 guys. Let's go guys. Share mana share? Share. Who's that? Sorry, okay. Saya hanya kenal Cat Si Queen saja. Hanya Cat Si Queen. Who share? I don't know. Okay? I don't know. Okay? Please, don't talk about that, okay? Hormat sikit hati girlfriend saya, okay? Please. Okay? No. Okay? Kali 3 teman-teman. Oh my god, Kakanda, no. Oh my god, Tuhan Yesus, kata aku Maya guys. Nampak tak girlfriend aku macam mana? Okey kan dah, sempat rekod. Tak perlu rekod. Terima kasih awak. Thank you very much, okay? I very appreciate that. Are you an YouTuber? Yes. Oh, in Malaysia. Yeah. Okay. Oh, you are a famous person. No, I'm not famous. I just... You famous. No, I'm so only, okay? You famous. You are... Okay, kalau I famous, you nak keluar dengan I tak? What? Kalau I famous, you nak keluar dengan I tak? Enggak, no? Yes lah. Cause you have a girlfriend, so yeah. Girlfriend give permission. What? My girlfriend give permission, supporting. Oh no. Aku mau menjaga perasaan girlfriend you. She like 3-3. She like me, you and girlfriend 3-3 together. They yes, she like. No. Terus guys. Let's we be friend Kakanda.
Iya, iya itu girlfriendnya kuat banget. Boyfriend, no. My girlfriend rich. I'm poor, my girlfriend rich. You know? Oke, oh my god. Lock money. Ya. Kak Kanda, thank you so much. Oh, jaga diri. Ya. Thank you so much Kak Kanda, nice to meet you. Awak ni saja je kan. Saya tahu je cara nak pujuk saya macam mana. Awak tahu kan cara nak pujuk saya macam mana dengan bagi gift. Awak mentang-mentang saya mengajuk dengan awak. Awak pandai je nak pujuk saya dengan gift macam ni. Awak tahu je saya mata duitan. Awak ni. Awak ingat apa? Saya termakan dengan pujukan awak. Dah lah. Stop it. Okay? Ada je nak pujuk-pujuk. Pandai ambil hati saya. Awak ni. Macam mana? Awak tegur dia tak bila saya bermisai? Terima kasih kakak-kakak abang-abang. Terima kasih kakak Mika, Ikan You, VCBGL. Terima kasih walaupun bagi sikit. Mancing kau apa kan dah? Kejap lagi sikit. Aduh, tersembuh pula korang baju. Misal mengkodok kena. Awet saya nak naik korang. Aduh, awet saya duduk entak je kat atas tu. Aduh, korang ajak couple betul-betul ni korang. Macam banyak duit je korang. Okey korang. Maksud tenang urusan saya korang. Nanti tiba-tiba pula YouTube tak naik, view tak tinggi semua benda kan. Dia pula ada duit. Couple lah kan. Tahu-tahu relax kan. Koyang kaki lah kan. Ya korang. Kau okey tak? Aduh, awet mana pula dia invite aku ni. Macam mana ni korang nak accept tak? Awet duk invite banyak ni. Awet duk invite saya ni. Nak accept tak nak accept ni. Saya jaga hati girlfriend saya ni. Macam ni korang. Awet duk invite saya ni. Okay. Thank you. Saya dah jaga pandangan, okay? Jangan. Betul, saya jaga pandangan. Girlfriend saya dekat atas, saya jaga pandangan, okay? Jangan macam tu. Stop it, okay? Stop it, okay? Saya jaga pandangan. Macam gampang. Awak, don't say like that. Stop it, okay? Lawan Dina. Dina siapa pula ni? Invite dia kena. Kita try korang Kalau dia nak naik nama dia Kak Si Queen. Maksudnya Kucing si putri. Kucing si putri. Cat si Queen. Kucing si putri. Nama sedap tu. Kita try naik dia korang Boleh naik tak boleh naik lah korang. Sekejap kita try naik Kita naikkan dia, okay? Korang. Lepas tu tiba-tiba dia nak Ifat kena. Nanti kalau dia tak ada duit dah, macam mana kan dah? Tinggal lah. Tak ada duit je kita dekat. Lepas tu tak ada duit kita tinggal lah. Apa kau ni susah? Awak tak dengar kan? Awak tak dengar kan? Awak tak dengar kan? Tadi saya bergurau je tau. Awak tak dengar kan? Awak tak dengar kan? Saya bergurau je tau. Okay? Dia cakap diam. Oh ya ke? Awak tak dengar, okay? Fikir awak. Aku serabut lah orang duk invite aku ni. Aduh. Ya, Kanda. Hero. Aku sekarang ni dah jatuh cinta dah. Kanda kat mana? Lagu. Ada kat rumah. Kat rumah. Wow. Lawa rumah kau macam hotel. Ni rumah orang. Ni Kanda dah jatuh cinta sekarang. Nak main fikir ke? Kanda dah jatuh cinta sekarang ni. Boleh tak Kero nyanyi lagu untuk girlfriend Kanda? Kau tak pergi Kelantan? Tak pergi. Ada apa Kelantan? Kau sihat ke? Sihat Kero. Tapi bila lama-lama bercakap ni tak sihat pula rasa. Ni macam ni. Kero. Ya. Kanda suruh nyanyi. Okay, aku sekarang tengah jatuh cinta dengan perempuan dalam live aku. Engkau jatuh cinta dengan perempuan dekat dalam live kau. Engkau ada tak lagu cinta nak bagi dekat dia?
supaya dia jatuh cinta dekat aku. Ah. Kau sedar tak? Engkau lagi. Aku lagi? Iya. Gambar kau macam sangkut-sangkut. Macam ada slow-mo. Ya, memanglah aku nak bagi kau faham apa yang aku cakap. Memanglah aku slow-slow. Masalahnya, aku tak dengar. Okey. Aku nak engkau nyanyi dekat awek dekat live aku ni. Sebab aku dah jatuh cinta. Oh, kada suruh payung lagu cinta. Aku Ya. ingatkan kau dah jatuh cinta. Ya, jatuh. Jatuh cinta juga. Tapi nak engkau nyanyi lagu cinta Okey, dekat okey. dia. Kejap. Kenapa engkau yang bercinta aku kena nyanyi? Aku tak pandai nyanyi. Baik Rina tu bercinta dengan aku. Siapa pula Rina? Ini bukan Rina. Cepat nyanyi lagu cinta ni. Aku nak bagi dia fall in love dengan aku. Okay, lagu apa? Lagu apa? Lagu apa? Lagu cinta. Lagu cinta. Guys, lagu cinta lagu apa? Ya, kau nyanyi je lah lagu cinta apa-apa. Rina. Kau nyanyi je lagu cinta apa-apa. Lagu perasaanku. Engkau jangan baca komen. Engkau nyanyi Satu je rasa lagu cinta. apa. Sabar. Sabar. Bawa tenang. Aku yang pekak. Engkau yang stres. Relax. Aku yang pekak lagi kan. Cepat. Cepatlah. Lagu yang betul-betul boleh jatuh. Kalau macam tu cara kau nyanyi, baik aku je nyanyi. Nyanyi lagu lagi sekali. Pusing balik. Kalau macam tu kau nyanyi, baik itu bagi aku je nyanyi. Suara kau yang suara Dia tak aku, suara sedar, aku dia tak lag. lagi. Lag pula. Okey, daripada Betul. suara kau, Kau ada lagi sikit. nak tengok suara kau dengan suara aku sedap lagi. Ha? Tak faham. Suara kau kalau nyanyi macam tu, sedap suara aku lagi. Tolong tap seorang. Dia cakap dari Kero nyanyi lebih baik dia yang nyanyi. Ha, kau lah nyanyi. Wah, serius I minta maaf. I betul-betul minta maaf, okey? Okey. Sebabkan tanda I minta maaf dekat you. I minta maaf dekat you, okey? Sebab tanda I minta maaf dekat you, I tebus balik tau. I tebus balik tanda I minta maaf dekat you. Tindak maaf dengan apa yang berlaku tadi. I betul-betul minta maaf. Tapi I akan tebus balik, okey? Janji kisah betul-betul minta maaf, okey? I akan tebus balik je, okey? Fall in love tak? Fall in love tak you? You fall in love tak? Fall in love tak fall in love? Terima kasih Brainwave. Okey korang, siapa nak dapatkan baju ni boleh pergi kat Brainwave, okey? Brainwave punya ni lah. Saya pakai baju Brainwave. Risau tengok anda. Itu yang bagi gift tu. Kalau nak dapatkan baju macam saya pakai, banyak design-design dia cantik-cantik. Bentar kan dah, stop. I betul-betul minta maaf, okey? I minta maaf. Okey? Kanda parah dah ni. Kena cari girlfriend. Girlfriend saya dekat atas, Korang cakap elok-elok, Mulut jaga, okey, lu mulut jaga, bro. Mulut jaga, bro, Girlfriend gua kat atas tu, bro. Invite dia kena. Invite siapa? What's of Evotomy Evolert. Jom Kanda pi Sabah. Balik kampung. Kampung awak ada apa? Ada kakak tak? Sate nak berapa? Ayang nak berapa? Engkau dah sampai ke? Engkau pergi pun tak lagi? Ryan lagi ya? Ryan dah gerak lah sana. Cuba call dia.
Oh, kat Sequin tu ke Muhammad? Girlfriend saya. Okay? Don't talk too much, okay? That is my girlfriend. Okay? Tuan Muda Fizi. Tuan Muda Fizi minta maaf. Ini tak ada kelas menyanyi. Kelas menyanyi, room Arul. Kelas menyanyi, okay? Kiwak. Apa kau ni? Tak baik lah kau ni. Yang sampai aku invite Sosilawati. Kanda Kiwak. Tak baik cakap macam tu. Jaga perkataan, jaga bahasa, okey? Ada girlfriend saya tu kat atas. Kanda dah main. Laki duduk jalan-jalan, bini main TikTok, live TikTok. Aduh. Jom dah on ni. Sedap-sedap PNI. Okey Anjali, habis ni saya PM awak, okey? Patak punya Anjali. Aku invite Nora dia. Sakit kepala ni. Pening kepala. Macam mana?